Isteri tak layak mewarisi harta pusaka suami apabila yang pertama diceraikan dengan talak 3. Memang tak layak. Nombor 2, apabila proses cerai tu dan proses edah tu dah lengkap, tak layak mewarisi harta pusaka. Nombor 3, jika perkahwinan tu tak sah, walaupun dia dah hidup bertahun-tahun dengan suami, arwah suami tu, dan dah ada anak, jika perkahwinan tu tak sah, dia tak layak mewarisi harta pusaka walaupun dah ada anak. Nombor 4, jika dia bunuh suami tu, mungkin sebab marah sangat ke apa ke, jika dia bunuh, dia tak layak mewarisi harta pusaka. Yang kelima, jika harta tu adalah milik saya, bukan milik suami puan, milik saya, tak bolehlah nak mewarisi harta pusaka, melainkan puan adalah isteri saya. Yang keenam, harta tu telah dihibahkan ataupun telah dijual, tak layaklah mewarisi harta pusaka sebab harta tu dah jadi orang lain punya. Ataupun harta tu telah diwakafkan. Jadi antara kenapa isteri tak mewarisi harta pusaka. Apa-apa boleh follow saya untuk dapatkan lebih banyak info berkaitan dengan harta pusaka ni. Dan jangan lupa untuk like video ni, share video ni supaya ramai orang dapat info. Dan save video ni sebelum dia hilang.